ada kawan-kawan saya tanya kat mana nak beli barangan Upin dan Ipin. So selain korang boleh beli secara online ke Upin Store ataupun ke Shopee, Lazada dan sebagainya. Kalau siapa yang duduk kat Shah Alam, korang boleh datang kat Upin Butik kat Shah Alam. Tapi kali ni saya nak bawa korang tour sebab butik ni baru direnovate, dalam tu cantik dan sebagainya. So jom saya bawa korang tour kat Upin Butik Store di Shah Alam. Stesen 13. Jom. Kat sini ada banyak barang, ada daripada flash toy, ada t-shirt, DVD, beg sekolah, botol air dan macam-macam lagi. Kita ada staff kita juga kat sini yang akan melayan anda. Kat sini hari apa tutup? Kat sini buka setiap hari. Buka setiap hari dari pukul 9, dari pukul 10 sampai pukul 6. Daripada pukul 10 pagi sampai 6 petang setiap hari Ya. Setiap hari. Okey, so nak datang weekend ke boleh juga. Okey. Kat sini t-shirt yang saya pakai ni ada dewasa dan kanak-kanak. Okey, t-shirt ni dia kain microfiber. Ramai orang cakap kain dia sedap, tak panas. Lepas tu design dia memang warna dia ceria. Memang cerah, dia jauh-jauh orang dah nampak dah. Oh, ni ada design lain . Oh, ni design Upin, satu Upin. Okey, satu Upin dan satu lagi ni Ipin. Okey, selain tu ni baju t-shirt dia kain cotton. Okey, tapi ada pelbagai watak lah. Ada Fizi, ada Mael. Ni siapa? Ni Meme. So semua watak kat sini, tapi rasanya ni ada yang kanak-kanak juga. Kat sini ada kanak-kanak dan juga ada dewasa. Ni dewasa. Ni kanak-kanak. Okey. Comel kan? Ini pun menarik juga. Ada buku aktiviti Upin dan Ipin. Ni ada stiker. Ni untuk kanak-kanak lah. Ada buku aktiviti. Ni ada buku mewarna. Belajar ABC. Okey. So ni ada puzzle. Ni ada buku macam-macam lah. Belajar bahasa Malaysia, bahasa Arab, matematik. Okey, macam-macam kat sini. Kalau ada yang kolektor DVD, ada suka kolek DVD. Walaupun DVD ni DVD yang musim lama, musim 10. Tapi sebagai kolektor, siapa nak tengok episod lama, kalau masih ada DVD player, okey, boleh beli kat sini. Ada macam-macam DVD. So DVD ni mungkin tak ramai yang ada DVD player sekarang sebab semuanya tengok online. Tapi kadang ada juga kolektor kan, dia memang nak simpan DVD, nak collect semua episod Upin. Semua ada jual kat sini. Musim dia musim 1 pun ada. So kena pandai cari kat sini. Okey. Okey, dekat sini satu rak ni semua adalah bahagian-bahagian untuk animasi puteri. Ada Puteri Purut, Kasturi, Puteri Manis, Puteri Bali, Puteri Nipis. Daripada dia punya figurine sampai neck pillow, dia punya crown dan sebagainya, semuanya ada dekat sini. So siapa yang peminat animasi puteri boleh datang juga dan collect merchandise kat sini, semua macam cantik. Sini yang menariknya pula ada bahagian-bahagian merchandise ataupun cenderan hati Upin dan Ipin. Tengok ni. Yang ini adalah rambut ataupun headgear. So kalau kanak-kanak ni, saya kanak-kanak so, kalau kanak-kanak pakai kat rambut dia, kat kepala dia nampak macam ada satu rambut macam Upin lah kiranya. Okey, headgear ataupun cekak rambut Upin. Okey, so macam itulah suasana kat dalam Upin Butik ni. Okey. Oh, cabut pula. Okey, so macam itulah suasana kat dalam Upin Butik ni. Biasanya kat sini weekend lah yang ramai orang datang serbu ataupun cuti sekolah. Ramai yang akan datang kat sini. Kadang ada hari-hari cuti macam kat Indonesia contohnya. Pengunjung ataupun pelawat, pelancong akan datang, satu bas kat situ berhenti, dia akan shopping dekat sini. So biasanya barangan original ni dia berbeza tau kalau dengan barangan yang cetak rompak ke dan sebagainya. Barangan original UPP ni dia punya kualiti, design dia memang cantik dan memang tahan lama, kualiti je. So kalau siapa yang nak beli barang
barangan cenderamata Upin Ipin, jangan lupa datang di Upin Ipin Store di Shah Alam Seksyen 13. Okey. Apa juga yang baru jumpa channel saya ini, insya-Allah saya akan buat konten-konten berkaitan dengan Upin Ipin, berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan lifestyle dan sebagainya. Korang boleh subscribe YouTube channel saya juga. Okey. Bye bye, jumpa lagi.